Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deal Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, itu channel Deal Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini tentang bagaimana FIFA telah mendapatkan bukti untuk menghukum FAM disebabkan oleh bukti-bukti ini, dan juga berakhirlah revolusi Harimau Malaya. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video menarik ini. Game over guys, FIFA sudah bersuara. Apa benda ni weh? Ini hari yang sangat gelap untuk fans Harimau Malaya. Beberapa jam lepas, FIFA berkongsi info yang teliti tentang kronologi proses pendaftaran 7 pemain oleh FAM serta aduan yang diterima diikuti penyiasatan yang dibuat dan akhirnya konklusi berdasarkan bukti yang diterima. Secara ringkas, FIFA berjaya dapat sijil kelahiran original Datuk Nedi 7 pemain. Yang hari tu diorang cakap jabatan pendaftaran gagal cari dan terpaksa buat yang baru. Dan selepas buat penyiasatan dan perbandingan, terdapat unsur pertukaran asal usul dalam dokumentasi pendaftaran pemain. Dari situlah hukuman sanksi telah dikenakan. So guys, ini memang kes pemalsuan dokumentasi weh. Dan FIFA ada bukti. Walaupun FAM masih boleh buat rayuan, tapi dengan info yang ada, pendapat abang memang susah lah. Ini memang teruk lah guys. Habislah masa depan bola sepak kita. Selama ini rakyat Malaysia meminta klarifikasi daripada FAM dan juga tim bola sepak Harimau Malaya tentang pemain-pemain warisan baru kita. Dari mana diorang datang? Diorang ni betul ke ada darah Malaysia? Kalau ada, tunjuklah bukti. Nenek diorang ni, atuk diorang ni lahir dekat mana? Dan semalam sebenarnya kita dah pun dapat jawapan kepada persoalan tersebut. Tapi malangnya jawapan tu datang bukan daripada FAM, tapi daripada FIFA sendiri. Okey, ini mungkin satu hari yang sangat-sangat gelap untuk bola sepak Malaysia. Gelap macam cermin mata aku sekarang ni. Tapi tak apa, aku akan terangkan untuk korang dan aku akan cerita segala update daripada FIFA, daripada FAM dan sebagainya. Sebelum tu aku nak minta tolong korang yang belum follow lagi akaun Wibro, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. So sebenarnya semalam aku ada keluarkan video pukul 6 petang macam tu. Dalam video tu sendiri aku ada cakap memang kita langsung tak ada dapat apa-apa update lah. Daripada FIFA tak ada update, daripada FAM tak ada update, daripada TMJ pun tak ada update. Tapi yang kelakarnya, lepas aku dah post tu, dia punya update tu bertubi-tubi. Macam gini lah. Pap. Okay? Pasal kena hack lah, pasal FIFA lah, okay? Yang paling penting pasal FIFA lah, okay? Dan juga jawapan FAM berkaitan dengan statement FIFA ni. Jadi dalam video ni aku akan cerita sedikit sebanyak, kecuali yang kena hack tu. Yang kena hack tu mungkin kita boleh cerita dekat video yang lain lah, okay? Tapi specifically untuk video ni, aku akan cerita apa yang FIFA dah kemukakan untuk Malaysia jawab. So, macam yang korang tahu, kes kita ni berkaitan dengan pemalsuan dokumen. Jadi, apa yang dipalsukan? So, FIFA mendakwa yang dipalsukan adalah tempat kelahiran atuk dan juga nenek kepada player-player warisan ni lah. Okay, korang boleh tengok dekat situ. So, dekat dokumen Malaysia katanya lahir daripada Melaka lah, Kok Diang lah, Georgetown lah, Kuching lah. Tapi sebenarnya bila FIFA siasat, okay, menurut siasatan diorang, player-player ni, atuk dan juga nenek diorang ada yang lahir daripada Spain dan kebanyakannya daripada Argentina lah, sebab memang kebanyakannya pemain-pemain Latin. Lepas tu ada daripada Brazil dan juga Netherlands. So aku nak tanya FAM, apa masalah teknikal dekat sini? Di manakah dia kesilapan teknikal? Sebab nampak macam bukan kesilapan teknikal. So, selepas FIFA keluarkan fail pada malam tadi, FAM beberapa jam selepas itu mengeluarkan posting lah. Okay, ini posting yang ditunjuk oleh FAM. Diorang kata diorang dah terima dokumen penghakiman yang penuh daripada FIFA dan diorang akan mengemukakan rayuan. Okay, dekat post ni nampak macam tenang-tenang je lah. Tapi aku tahu mungkin dalam ketenangan tu memang dah ada ribut dah tu. Memang dah tak tenang dah tu.
Right, so aku pun tak tahulah. Okay, susah untuk aku cakap sebenarnya. Sebab aku tak boleh nak cakap lebih-lebih sangat because everything is still not finalized. Malaysia masih lagi ada peluang untuk appeal. Tapi serius sejujurnya pendapat daripada aku nampak sangat-sangat tipis lah untuk Malaysia sangkal FIFA ni ataupun untuk Malaysia menang argument ni. Okay, ini pendapat ini bukan fakta, ini pendapat aku, apa yang aku amati. Sangat-sangat tipis guys dengan FIFA dah call out gitu punya Jabatan Pendaftaran Negara dan sebagainya. Sebab sebelum ni dalam statement sebelum ni katanya tak jumpa dokumen asli tu, tapi FIFA sendiri dah jumpa. So macam mana kita nak lawan FIFA kalau betul apa yang FIFA jumpa tu adalah dokumen asli untuk atuk dan juga nenek pemain warisan ini. Guys, ini benar-benar berita yang berat. FIFA sendiri yang mendapatkan dokumen asli itu guys tentang 7 pemain warisan Malaysia ini. Yang mana dokumen asli itu benar-benar lari daripada fakta yang telah pun diberikan oleh FAM. Bagaimana ini guys? Maksudnya nanti sanksi itu benar-benar akan berlaku, sanksi hukuman bayar denda uang 1.8 juta ringgit Malaysia. Kemudian kemenangan kita kepada Vietnam juga akan ditarik semula. 7 pemain ini akan digantung selama 12 bulan, iaitu 1 tahun. Waduh, gelap benar masa depan FAM dan juga Harimau Melaya kali ini guys. Kita malu satu dunia dan juga hal ini akan memberi impak yang tidak bagus kepada revolusi Harimau Melaya. Ayo kita lihat bagaimanakah pandangan media. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hari ini mengesahkan bahawa Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain kebangsaan telah didapati bersalah melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA berkaitan pemalsuan dan penyelewengan dokumen. FIFA mendapati bahawa dokumen kelahiran datuk dan nenek pemain yang dikemukakan oleh FAM telah dipalsukan dengan tempat lahir ditukar kepada lokasi di Malaysia bagi memenuhi syarat kelayakan mewakili negara. Antara pemain yang terlibat ialah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joao Vito Brandao Figueredo, John Irazabal Iraurgui dan Hector Alejandro Hevel Serrano, kesemuanya dilahirkan di luar Malaysia. Kes ini timbul selepas perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 10 Jun lalu dengan 2 pemain yang terlibat turut menjaringkan gol. Aduan rasmi diterima oleh FIFA sehari selepas perlawanan. Siasatan FIFA mendapati dokumen asal menunjukkan tempat lahir sebenar datuk dan nenek pemain adalah di Sepanyol, Argentina, Brazil dan Belanda, bukan di Malaysia seperti yang didakwa. Dalam keputusan rasmi bertarikh 6 Oktober, FIFA menjatuhkan hukuman denda 350,000 Swiss franc atau kira-kira 1.8 juta ringgit kepada FAM. Selain itu, setiap pemain dikenakan denda 2,000 Swiss franc atau sekitar 10,000 ringgit dan digantung selama 12 bulan daripada semua aktiviti bola sepak. FAM dalam kenyataan balasnya menegaskan bahawa semua dokumen telah disahkan oleh pihak berkuasa Malaysia dan akan mengemukakan rayuan rasmi kepada FIFA. Penyokong bola sepak tanah air berasa terluka, marah dan kecewa. Perkara itu ditegaskan Menteri Belia dan Sukan Hanayo berhubung pendedahan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA berhubung kelayakan 7 pemain warisan negara. Menurut Hana, FAM tidak boleh berdiam diri dan persatuan itu perlu melengkapkan proses rayuan, mengumumkan hasrat untuk merayu dan memfailkannya. Tegasnya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu menjawab dengan jelas segala pendedahan yang dilakukan FIFA. Hana membuat komen itu selepas membaca alasan penghakiman FIFA yang mendapati tempat lahir asal datuk dan nenek 7 pemain warisan Malaysia tidak sama dengan dokumen asal yang dikemukakan ketika proses pendaftaran pemain terbabit. FAM dilaporkan akan membuat rayuan rasmi kepada FIFA dan mengesahkan telah menerima dokumen penghakiman penuh daripada FIFA berhubung tindakan itu.
Menurut FAM, semua dokumen serta bukti sokongan berkaitan isu itu telah lengkap sepenuhnya dan sedia untuk dikemukakan kepada FIFA dengan kadar segera. Sebelum itu, FIFA mendenda RM1.8 juta terhadap FAM dan menggantung 7 pemain warisan Harimau Malaya berhubung isu terbabit. Gang yang FAM nantikan selama 10 hari ni, akhirnya FIFA dah pun keluarkan dokumen penghakiman penuh di mana FIFA bagi tahu di manakah kesalahan Malaysia yang dikatakan berkenaan pemalsuan dokumen tu. Aku rasa semua orang dah tahu dah tengok dah daripada FIFA punya site mengatakan atuk nenek diorang ni bukan lahir dekat Malaysia. Lahir daripada luar negara, ada yang daripada Argentina, Belanda, Brazil, Spain. Dan daripada FAM punya site pula mengatakan atuk nenek diorang ni lahir dekat Malaysia. Ada yang daripada Penang, Melaka, Sarawak, Johor, kan? Sekarang ni mana yang betul, mana yang salah? Now kita layan drama ni sambil makan popcorn. Korang jangan cepat melatah. FAM pun dah terima dokumen pengesahan rasmi daripada FIFA. So FAM barulah boleh buat rayuan rasmi terhadap FIFA, dan FAM menegaskan bahawasanya diorang settlekan dah dokumen serta bukti sokongan. Sekarang ni kita tunggu respon pula daripada FIFA sama ada kena reject ataupun ada khabar berita baik daripada skuad Harimau Malaya kita. Kalau kata kena reject, memang peta cerita dia. Malam tadi FIFA berkongsi information yang dikatakan palsu ke atas pemain-pemain warisan kita. Pendek kata, tempat kelahiran atuk ataupun nenek mereka ni dikatakan tak betul. Ada yang lahir di Johor, ada yang lahir di Penang, ada yang lahir di Melaka. Nasib baik tak ada lahir kat Terengganu. FAM sendiri pun dah keluarkan satu official statement yang mengatakan diorang tak akan share apa-apa rahsia ataupun maklumat kecuali dengan FIFA sahaja. Cuma saya tertanya sampai sekarang lah, apa kesilapan teknikal yang dilakukan oleh staf FAM sampai sekarang? Itu pun ada yang komen kat saya, bang, kau bising buat apa? Bukan kau bayar denda pun, biarlah FAM bayar denda. Ini bukan masalah nak bayar denda. Ini isu integriti dan juga masa depan pemain-pemain tersebut. Awal pagi tadi, FIFA mendedahkan alasan penuh di sebalik tindakan tata tertib dikenakan kepada FAM dan juga 7 pemain warisan. Laporan rasmi 19 muka surat bertajuk Notification of the Ground of the Decision Jawatan Kuasa Tata Tertib FIFA itu menjelaskan hukuman dikenakan berikutan pelanggaran artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA membabitkan pemalsuan dan pengubahsuaian dokumen. Cara ringkasnya, dokumen sokongan dikemukakan FAM iaitu membabitkan atuk dan nenek 7 pemain berkenaan tidak sepadan dengan rekod asal di negara kelahiran mereka. Semakan mendapati atuk dan nenek pemain berkenaan tidak dilahirkan di Malaysia. Itu dia guys, video-video tentang bukti kekecewaan orang Malaysia, netizen, pundit, media juga telah melihatkan propaganda FAM ini yang memasukkan dokumen-dokumen ini, yang mana FIFA sendiri yang mengorek sendiri mengorek dokumen asli tempat kelahiran datuk nenek mereka ini yang mana bukan berasal daripada Malaysia dan tidak mempunyai susul garul ataupun warisan Malaysia. Bagaimana ini guys? Ini adalah berita gelap bagi revolusi Harimau Malaya. Jika ini adalah buktinya, maka berakhirlah sudah benda-benda yang kita banggakan selama ini, kebangkitan Harimau Malaya, pemain-pemainnya ini dan kemenangan kita ke atas Vietnam juga akan ditolak. Pastinya rakyat Vietnam yang dahulunya kecewa dikalahkan oleh Harimau Malaya ini akan mentertawakan Harimau Malaya yang ada sekarang ini disebabkan tuduhan-tuduhan ini dan juga bukti yang telah dikemukakan oleh FIFA untuk diperlihatkan kepada Malaysia, bukan sahaja Malaysia, bahkan dunia ya guys, bahkan dunia. Aduh, sudahlah jatuh di tipat tangga lagi guys. Bagaimana ini guys? Harap-harapnya apakah keputusan ini akan menyebabkan ranking juga akan turun? Siapa tahu Malaysia akan disenarai hitamkan. Itu dia guys, video yang telah saya tampilkan. Apakah pendapat anda? Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sayang semuanya.